Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan belajar tentang rukun iman. Okey, rukun iman. So dalam video ni kita nak nyatakan pengertian rukun iman dan seterusnya kita akan mengetahui tentang 6 perkara rukun iman. So ini adalah KAFA tahun 1. Subjek KAFA tahun 1 dalam subjek akidah yang juga akan ditanya, boleh dijadikan bahan rujukan ataupun ulang kaji untuk murid-murid yang bakal menghadapi UPKK dan UPSRA. Okey, kita tengok dulu kepada pengertian. Okey, pengertian rukun iman, apa yang dimaksudkan dengan rukun, apa yang dimaksudkan dengan iman. Okey, kita tengok. Okey, maksud rukun. Okey, kat sini Okey, maksud rukun ialah perkara asas yang penting, manakala iman ialah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lidah atau kata-kata dan melakukan dengan anggota badan. Okey, seterusnya, orang yang beriman ialah orang yang percaya, mengaku dan beramal dengan keenam-enam rukun iman. Okey, dan kemudian hukum beriman dengan keenam-enam rukun iman adalah wajib bagi setiap orang Islam. Okey, kita tengok balik poin yang pertama. So, kat sini dia letakkan maksud rukun. Rukun ialah apa? Perkara asas yang penting. Okey, rukun tu adalah perkara asas yang penting untuk sesuatu perkara. Maksudnya kalau kita beriman, apakah rukunnya? Kalau kita solat, apakah rukunnya? Kalau kita puasa, apakah rukunnya? Kalau kita mengambil wuduk, apakah rukunnya? Okey, setiap perkara mesti ada rukun, iaitu perkara asas yang penting. So, kalau rukun iman apa dia? Rukun iman ialah iman bermaksud membenarkan dengan hati. Maksudnya kita beriman, contohnya kita beriman dengan Allah. Hati kita percaya yang Tuhan kita ialah Allah. Menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Kita pun menyatakan yang Allah itu adalah Tuhan yang aku memang percaya. Kita kena menyatakan dengan lidah. Dan kemudian melakukan dengan anggota badan. Bukti kita beriman, kita melakukan ibadat yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Okey, kemudian orang beriman. Orang yang beriman ialah orang yang percaya, mengaku dan beramal dengan keenam-enam rukun iman. So, dalam poin ni kita dah tahu. Rukun iman ada berapa perkara? Ada 6 perkara. Lepas ni kita akan tengok apakah perkara-perkara tersebut yang dinyatakan 6 itu. Okay. Kemudian kalau melihat pada rukun iman, semestinya ada hukum. Okey, hukum hukum beriman, hukum percaya, hukum beriman dengan keenam-enam rukun iman ni adalah wajib bagi kita orang Islam. Okey. Seterusnya kita tengok kepada rukun iman. Tadi kita tengok dia ada 6 perkara. So, apakah 6 perkara tersebut? Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab. Rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Okey, ini adalah susunan rukun iman yang diletakkan di dalam buku teks kita. Okey, untuk akidah tahun 1. So, kalau soalan tanya tentang susun rukun iman mengikut turutan yang betul, so inilah turutan yang betul dalam susunan buku teks kita. Okey, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Okey, ini 6 rukun iman yang wajib kita percaya dan kita wajib hafal. Okey, seterusnya dalil nakli beriman dengan rukun iman. Okey, dalil nakli ini adalah dalil yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis tentang satu-satu perkara. So, berkaitan dengan rukun iman ni ada satu hadis dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Okey, engkau beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya, iaitu qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim nombor 8. So ini adalah dalil nakli beriman dengan rukun iman. Baik, seterusnya kita nak tengok pula ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman. Okey, bagaimana ciri orang yang beriman dengan rukun iman? Okey, yang pertama ciri-cirinya adalah mengakui sepenuhnya dengan hati dan lidah. Okey, yang kedua adalah menunaikan segala perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga ialah meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulullah. Okey, ciri-ciri orang yang beriman ni adalah mengakui sepenuhnya dengan hati dan lidah, menunaikan segala perintah Allah dan perintah Rasul, kemudian meninggalkan segala larangan Allah dan larangan Rasul. Okey? Itu ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan beriman dengan rukun iman. Kenapa pentingnya kita beriman dengan rukun iman? Okey, yang pertama, kepentingannya adalah menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kita percaya yang Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Esa maksud kat sini adalah satu. Allah tu satu sahaja, tiada Allah, tiada Tuhan lain selain daripada Allah. Okey, kemudian yang kedua, kepentingan yang kedua adalah redha dengan ketentuan Allah. Okey, redha dengan ketentuan Allah. Apa sahaja yang terjadi dalam hidup kita ni adalah ketentuan daripada Allah dan kita redha dengan apa sahaja ketentuan Allah. Okey, kepentingan yang ketiga ialah akhlak yang mulia, dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Orang yang beriman ni adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia dan hidupnya dirahmati serta dikasihi oleh Allah. Itu kepentingan beriman. Seterusnya, hikmah beriman dengan rukun iman. Apa pula hikmah beriman dengan rukun iman? Okey, dia ada tiga hikmah kat sini. Satunya adalah hikmah kepada diri sendiri. Antara hikmah kepada diri sendiri adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin yang Allah itu satu sahaja, tiada yang kedua, tiada yang ketiga, dan kita hanya menyembah kepada Allah sahaja. Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian takut kepada azab Allah dan mendorong melakukan kebaikan. Itu hikmah untuk diri sendiri. Okey, seterusnya hikmah kepada masyarakat. Okey, hikmah kita beriman kepada rukun iman kepada masyarakat ialah kehidupan masyarakat diberkati. Bila kita satu dalam kelompok masyarakat, bila semua yang beriman kepada rukun iman, maka semua ahli anggota masyarakat itu kehidupannya diberkati. Okey, kemudian wujud masyarakat yang harmoni, tidak berpecah belah. Okey, saling menyayangi. Kemudian yang ketiga, saling menasihati kepada perkara kebaikan. Okey, itu hikmah beriman dengan rukun iman kepada masyarakat. Baik, seterusnya hikmah beriman dengan rukun iman kepada negara. Okey, kepada negara. Apa hikmahnya? Negara aman dan makmur. Negara akan diberkati Allah, melahirkan pemimpin yang amanah dan rakyat yang takut kepada Allah. Okey, sekali lagi, hikmah beriman dengan rukun iman kepada negara ialah negara aman dan makmur, negara akan diberkati Allah dan akan melahirkan pemimpin yang amanah dan rakyat yang takut kepada Allah. Okey, itu hikmah beriman dengan rukun iman. Okey, itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan rukun iman. Kita dah pun menyatakan pengertian rukun iman dan kita dah tahu 6 perkara rukun iman serta perbincangan-perbincangan yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk dijadikan bahan ulang kaji dan insya-Allah awak dapat belajar sesuatu. Okey? Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.